Terus nak pergi sini Datuk? Pergi Pakistan Mango. Kami duduk sampai dekat Riyadh pagi hari maghrib lah. Kami duduk ada khusus. Aduh, di sini benda ya. Dari pagi sampai ke petang kami duduk khusus. So saya ada masa nak mula video. Lepas check in dekat Le Méridien semalam. Pasal pagi tu kami duduk check out lah. Misi mencari mango, Pakistan Mango kami duduk Asyik Berjaya. Kebanyakan kedai madah ujung bulan kelak ataupun dalam bulan 6 barulah sampai. Apa istimewanya Pakistan Mango tu? Sebabnya manis, sangat manis. Lebih kurang macam harum manis kita di Malaysia ni lah. So, salah tolok lah sebelum kita balik. Kami duduk masih dalam bandar Riyadh. Kini tu Pakistan Mango dah bertemu dah. Jadi kami duduk pergi lunch dulu lah sebelum kami duduk balik ke rumah. Memandangkan waktu kami dua sampai dekat Riyadh tu, waktu tu dah masuk musim panas. Suhu dekat luar dah dekat nak 40 Celsius. Jadi sesuai lah nak nunjuk dengan kita orang tempat-tempat peranginan. Nya banyak sebenarnya dekat Riyadh tu. Tapi masa winter season dah yang paling banyak. Waktu tu memang si ada gila lah orang nak pergi sebab panas kan. Jadi saya dapatlah nak nunjukkan kita orang. So saya tunjuk sikit-sikit bangunan, jalan raya. Kami ajak lah. So kami duduk tu nak singgah makan dulu. Untuk kita sambung balik. Dalam tu ada Cheesecake Factory. Tapi laki ku malah ajak nyebut secret recipe. Nang ingat dengan secret recipe aja. Tadi ingat nak pergi dekat The Cheesecake Factory. Pilih, last sekali. Kami dah pilih kat situ, PF Chang. Sebab dekat ASEAN kan. Memang nak makan nasi juga lah. Kami dua order short rib fried rice. Just mangkuk tu aja, share dua orang. Sebenarnya sih lah pagi lah. Untuk sekadar nak ngalas food. Supaya medok si lapar sampai ke rumah kelak. Sebab 3 jam kita nak balik. Ada sikit kena bang oh. Apa nama teh? Mango apa dah? Pulut mangga. Pulut mangga. Boleh ambil lah sia. Okeylah medok makan dulu. Mango sticky rice. Saya jual lah. Santannya macam cair je rupa. Okay, kami dua kini tu on the way nak balik dah. Baru keluar dari bandar Riyadh juga. Masih dalam Riyadh lagi lah. Makan tengah hari pun dah selesai juga. So ada 3 jam lagi perjalanan nak balik ke rumah. So lepas daripada pemandangan yang tak orang tangga tu, so sampai rumah memang saya dah nampak benda lain dah, just padang pasir aja. Di kiri kanan jalan. So bila perjalanan jauh macam tu, nyasik dah lah kedap. Di Malaysia ada R&R, tempat kita boleh macam rehat, stop apa indah nak. Dekatnya ada stesen minyak. Dekat stesen minyak saya lah, ada macam kedai makan sikit-sikit. So kat saya lah kita boleh berehat. Solat, tinggal solat dulu kah, nak makan dulu kah, nak isi minyak. Okey, macam yang saya sebut tadi, untuklah pemandangannya. Saya dah apa gila. So kita boleh tidur lah. Geng sebelah je lah yang drive. Okey bang? Are you okay? Okay, cerita pasal hidup dekat Saudi tu. Alhamdulillah, tahun tu dah masuk tahun yang ke-7 lah kami sebagai diam dekat Saudi. Masa mula-mula pindah kat situ bulan 10 tahun 2018 Masa saya just Akmal seorang je lah yang ikut, yang sepenuh masa berada dekat Saudi masa saya. Sebab dalam compound kami memang ada disediakan sekolah yang memang untuk umur Akmal masa saya.
Untuk umur Alia Asma, saya adalah yang high school. Saya sambung balik. Saya hidup dekat Saudi tu. Kami diam dalam company compound yang disediakan oleh company lah. Kami nunggahnya camp lah. So dalamnya ada kami, kebanyakannya semua expatriate lah yang diam dalam compoundnya. Jadi sebelum tu kami pernah lagi upload apa-apa video menunjukkan macam selok-belok keseluruhan gambaran dalam compoundnya. Sebab atas isu keselamatan kami orang boleh ambil video sesuka hati. Boleh ambil, cuma macam sikit-sikit je. Ambil sikit-sikit je. InsyaAllah kelak lepas tu kami akan ada ambil lah macam tunjuk apa fasiliti yang ada dalam compoundnya. Tapi bukan keseluruhannya macam ni. Ya, si dapatlah kami nak ambil sebab atas isu keselamatan tu. Okey nak bang, boleh nak? Tak ada masalah. Okey, bos madah okey, lulus. InsyaAllah lah. Rumah. Mun ada masa kelak kita akan mula house tour. Kelak kami akan tunjuk macam ni rumah yang disediakan dalam compoundnya. Okey, untuk expatriate yang tinggal di Saudi tu. Tapi bukan semua kedai lah. Untuk khas untuk dalam compound kami orang ajak. Lain company lain lah yang disediakan. Tapi ada juga lah yang company yang saya ada sediakan yang macam pekerja kena sewa dekat luar pun ada juga. InsyaAllah ada masa kelak kami mula. Okay. Kami dah sampai dah dalam compound. Duduklah rupanya. Dari luar tadi padang pasir. Masuk kawasan tu penuh dengan bunga hijau semua nak.